Okey, tu soalan. Kos elektrik dengan kos teknologi maklumat, mana yang lagi susah? Kenapa awak nak ambil paling susah kan? Nakallah soalan. Okey, untuk elektrik rasa semua orang tahulah sebab apa yang kita tengok seharian. Contoh ada lampu, ada kipas, aircon, peti sejuk. Secara keseluruhannya itulah yang kamu akan belajar nanti. Dan yang lebih besar lagi nanti kamu ada sedikitlah programming, PLC, mana benda tu akan digunakan bila kamu pergi dekat industri nanti. Okey, itu untuk elektrik. Untuk komputer pula, untuk sijil teknologi maklumat, apa yang kita belajar, kalau tadi kata mana yang lebih, kita nak cakap susah lah, kita kata lebih mencabar lah. Sebenarnya teknologi maklumat lebih mencabar. Kenapa? Sebabnya dekat sini, itu sebab tadi dia ada satu syarat wajib lulus matematik. Sebab dia akan ada belajar programming, ada belajar penyelesaian masalah, ada belajar berkaitan dengan software. Macam mana kalau perasan dekat dalam handphone kita ada app macam game. Okey, dalam teknologi maklumat untuk develop application tu pun kita ada belajar juga. Bukan saja software, tapi kalau biasa tengok macam ada robotik, kalau mesin-mesin dekat industri, benda tu pun kita belajar macam mana nak setting dia. Kita ada belajar berkaitan network, macam tadi Cik Ibrahim beritahu. Kalau tengok orang yang pasang internet dekat rumah gunakan fiber, benda tu benda yang nampak macam mudah, secara nampak mudah dekat pemasangan dia mudah, tapi bila nak setting dia, dekat setting dia tu dia agak mencabar. Saya tak cakap susah, dia agak mencabar. What? Tapi kalau pelajar-pelajar yang lulus mat dia agak baik, benda tu taklah susah mana. Pada pandangan saya, kalau kata yang mana lebih mencabar, sijil teknologi maklumat. Tapi dalam sijil teknologi maklumat ni banyak benda-benda, kalau yang matematik dia bagus, sangat menarik untuk dipelajari dengan lebih mendalam lagi. Oh my god! Wow! Berbanding dengan elektrik, dia memang agak mudah. Cuma elektrik pun dia yang agak mencabar pada bahagian masa semester 3 je lah agak mencabar sikit. Dia ada sedikit programming dia pun setakat ni dia menggunakan ladder diagram. Jadi dia agak mudah, tak ada kena type-type. Kita cuma kalau biasa main game ni macam drag and drop, lebih kurang macam tu saja dia punya tahap kesukaran dia. Berbeza dengan yang sijil teknologi maklumat tadi, secara nak mudahnya kita tengok macam mana hacker. Kalau sebelum ni tengok cerita Matrix tu, kalau orang kamu dah generasi yang baru ni tak tahu. Kalau generasi baru ni, kalau ada Netflix tu yang tengok One Cent Thief tu, cerita tu asas kepada macam mana dia nak hack, dia nak apakan bank tu, itu adalah teknologi maklumat. Dia sangat menarik tetapi sedikit mencabar. Okey, itu saya punya komen berkaitan dengan sijil teknologi elektrik dan juga sijil teknologi maklumat.